Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Seriku Hebat. Saya Muhammad Khalif Hakim, pengacara Seriku Channel, akan menemani anda pada hari ini untuk menyaksikan sambutan Hari Guru Seriku 2025. Hari ini bukan sekadar hari biasa. Hari ini kita menaikkan insan-insan yang tidak pernah jemu memberi. Ya, hari ini untuk cikgu-cikgu kita. Jom kita saksikan. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, murid-murid. Jamu cikgu telah mengajar kami, membekalkan ilmu untuk masa depan. Dari ABCDE 1, 2 dan 3 hingga aku tahu baca dan kira. Tak terhingga pengorbananmu, hingga aku besar kan ku ingat selalu. Terima kasih padamu cikgu, jazamu akan ku kenang selalu. Tak pernah lelah tunjuk ajarku. Terima kasihku kepadamu cikgu. Terima kasih cikgu. Kaulah pelita hidup bagi kami semua, menuju jalan ke arah yang benar. Penuh ikhlas dan tulus, membimbing dan mengajar, untuk memastikan kami berjaya. Tak terhingga pengorbananmu, hingga aku besar kan ku ingat selalu. Terima kasih padamu cikgu, jazamu akan ku kenang selalu. Tak pernah lelah tunjuk ajarku. Terima kasihku kepadamu cikgu. Upin, Ipin, tahu ABC? Tahu. Air batu campur lah. Ish kau ni, apalah. ABC tu huruf lah. Aku gurau je. Betul. Tak terhingga pengorbananmu, hingga aku besar kan ku ingat selalu. Terima kasih padamu cikgu, jazamu akan ku kenang selalu. Tak pernah lelah tunjuk ajarku. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Seriku Hebat. Anda bersama saya Muhammad Zulfahmi, wartawan Seriku Channel. Pada hari ini saya akan berdua beberapa orang guru Seriku dan bertanyakan soalan. Apakah kerjaya cikgu kalau tidak menjadi guru? Cikgu kalau tidak menjadi cikgu, cikgu nak jadi apa? Mungkin cikgu akan jadi tukang kebun yang berjaya lah. Mungkin jadi suri rumah kot. Kalau saya tak jadi cikgu, mungkin saya akan jadi tukang masak. Chef terkenal. Kalau saya tak jadi cikgu, kemungkinan saya dah jadi petani. Tapi Alhamdulillah saya ditadikan jadi cikgu kerana tugas cikgu ni sangat-sangat mulia. Saya dapat membimbing anak-anak murid dan anak-anak bangsa semua. Saya nak jadi petani moden yang berjaya. Kalau cikgu tidak jadi cikgu, cikgu nak jadi Oscar. Pem. Kalau cikgu bukanlah seorang guru hari ini, cikgu sebenarnya bercita-cita untuk menjadi seorang peguam. Cikgu nak jadi pramugari. Doktor. Saya nak jadi mekanik. Sekian saja liputan pada hari ini. Terima kasih cikgu. Demikianlah tadi liputan sepanjang program sambutan Hari Guru Seriku 2025. Semoga warga Seriku mendapat manfaat. Jika murid bunga, maka guru matahari dan air. Jumpa lagi. Bye.